Plug yang jenis butterfly macam ni. Dia macam ramah-ramah. Alhamdulillah, hari ni kita ada tugas nak pasang lampu panjang panda floor yang model T8. Okey, ni model lampu dia. Moi City T8 linear pendant light. Okay, dia punya ni casing warna hitam ni. Ini dia punya spek. LED lamp. Okey. Lepas tu dalam ni dia ada satu lampu ni, dua biji lampu T8. Lampu LED. Untuk pemasangan lampu yang jenis panjang macam tu, dekat sini kaku kan. Jadi kita kena tebuk lubang. Lepas tu kita kena pakai plug yang jenis butterfly macam ni. Dia macam ramah-ramah. Okay, jadi kita tebuk dia dulu. Okey. Ni tebuk dulu lubang. Ni cara nak guna dia, kita pecek link dia ni. Nanti kita sumbat dia. Kita pecek link dia. Nanti kita sumbat dia ni. Jangan lu rasa ketat sangat. Kita pakai dukus. Okey, lepas tu bila dah pasang plug butterfly tu, kita masuk je casing dia ni. Kita skru je. Kita skru dulu sebelah. Kisah lagi. Okey, kita dengan laser dia. Okey, sama. Skru je tak. Skru je sampai ketat. Okay, dah. Okay, lepas tu kita fitting dia. Kabel warna koko ni masuk dekat kabel putih live. Kabel biru masuk dekat kabel hitam neutral. Okay, kita tarik sikit. Kita tak cabut tu kan ya. Okay, kita masukkan tu. Ni kita taruh dulu bagi dalam. Ni connector dia bagi dalam sikit. Baik tak lepas casing. Okay, kita pusing sampai sini dekat bawah. Baru dia betul-betul kedudukan dia. Ini sama juga sampai sini dekat bawah. Kabel ni kita selit masuk dalam atas. Okey. Okey, lepas tu kita masuk dia punya penutup. Okey. Last sekali dia punya penutup ni. Beres. Alhamdulillah, siap. Hari ni kita pasang sebelah unit lampu double jenis black. Setiap lampu dalam ni ada 2 biji mentol. Alhamdulillah, cantik tuan-tuan. Sebelah sini 5 unit dan sebelah sini 6 unit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jadi yang mana berminat dengan servis model linear, boleh booking slot sekarang untuk kami datang ke rumah tuan-tuan untuk bantu selesaikan masalah elektrik di rumah tuan-tuan.